pada bulan-bulan terakhir Perang Dunia Kedua, Jerman menghadapi kehancuran ketenteraan dan politik. Berlin, pusat pentadbiran Reich ketiga, menjadi tempat serangan muktamad Tentara Merah yang mengakibatkan kemusnahan sebahagian besar bandar dan penyerahan kalah para pembela pada 2 Mei 1945. Dengan itu, berakhirlah pemerintahan rejim tersebut di Eropah dan bermulalah proses pendudukan dan penyusunan semula. Sementara Berlin hancur, satu generasi baru membesar di sebuah negara yang ditandai oleh keperluan pembinaan semula dan kesan peristiwa-peristiwa terkini. Keturunan mereka yang pernah memegang jawatan dalam Reich ketiga menghabiskan zaman kanak-kanak mereka dalam diam, penghindaran atau konfrontasi dengan warisan yang sukar dipisahkan daripada identiti mereka. Ada yang cuba mengekalkan ingatan terhadap keluarga mereka. Ada yang berusaha menjauhkan diri dan ramai yang menghadapi akibat sosial akibat asal-usul mereka. Dalam dekad-dekad berikutnya, Jerman membangunkan dasar-dasar awam, memorial dan program pendidikan yang bertujuan untuk mengintegrasikan ingatan sejarah ke dalam kehidupan sosial kontemporari. Bagaimanakah seseorang membina kehidupan apabila masa lalu yang terkini membebankan dengan suatu tanggungan yang tidak dipilih? Hari-hari terakhir Reich, keruntuhan sang raksasa. Pada musim bunga tahun 1945, Jerman berada di ambang kekalahan. Berlin, pusat politik Reich ketiga, musnah akibat serangan bom pihak bersekutu dan dikepung oleh Tentara Merah. Infrastruktur penting bandar itu runtuh. Sistem pengangkutan, bekalan air minum dan pengagihan tenaga elektrik berfungsi secara tidak menentu atau musnah sepenuhnya. Pada 16 April 1945, serangan terakhir ke atas Berlin bermula. Lebih daripada 2 juta askar Soviet terlibat dalam serangan itu, berhadapan dengan pertahanan Jerman yang terdiri daripada unit-unit biasa, anggota Volkssturm, pasukan militia yang dibentuk oleh lelaki berusia lanjut dan remaja, serta pejuang pemuda Hitler. Rintangan di bandar disusun mengikut sektor, tetapi kelebihan bilangan dan kelengkapan Soviet ternyata menentukan. Kehidupan seharian di bandar semasa pertempuran dicirikan oleh kekurangan makanan yang teruk, ketiadaan ubat-ubatan dan tempat perlindungan yang penuh sesak. Banyak hospital beroperasi tanpa bekalan asas. Penduduk awam yang terperangkap dalam pertempuran mengalami kerugian yang besar. Dianggarkan puluhan ribu orang awam terbunuh semasa pertempuran di bandar itu. Dari dalam bunker bawah tanah kanseleri, Adolf Hitler kekal bersama lingkaran dalamannya. Dia terus mengeluarkan arahan yang tidak lagi dapat dilaksanakan dengan berkesan. Keupayaan bertahan pasukan Jerman semakin lemah dengan pantas. 20 April, Hitler menyambut hari jadinya yang terakhir di dalam bunker. Pada ketika itu, Berlin sudah dikepung sepenuhnya dan laluan komunikasi utama telah diputuskan. Pegawai-pegawai tinggi mula meninggalkan jawatan mereka, manakala yang lain kekal hingga ke akhir. Pada 25 April, pasukan Soviet melengkapkan kepungan. Pertempuran sengit tercatat di lokasi-lokasi strategik seperti Reichstag, pintu Brandenburg, Stesen-Anhalter Bahnhof dan Kementerian Penerbangan. Unit-unit yang kebanyakannya terdiri daripada remaja pemuda Hitler memberikan tentangan di beberapa kawasan walaupun tidak dapat menghentikan kemarahan Soviet. Pada hari-hari terakhir April, keadaan di dalam bunker mencerminkan keruntuhan rejim yang semakin hampir. Adolf Hitler dan Eva Braun mengesahkan perkahwinan mereka. Tidak lama kemudian, kedua-duanya ditemui mati. Joseph Goebbels dan istrinya Magda juga meninggal dunia di kanseleri bersama anak-anak mereka. Peristiwa-peristiwa ini mempercepatkan perpecahan struktur pemerintahan. Mei 1945, General Helmuth Weidling, Komandan Pertahanan Berlin, mengarahkan penyerahan bandar itu. Bendera Soviet dikibarkan di atas bangunan Reichstag, menandakan secara simbolik kejatuhan Reich ketiga di ibu kotanya, selepas penyerahan Berlin berada di bawah kawalan tentera Soviet. Bandar yang terbahagi menjadi runtuhan itu menjadi tempat rompakan, pemindahan paksa dan penubuhan pihak berkuasa pendudukan baru. Pembahagian Berlin kepada sektor-sektor kawalan Amerika, British, Perancis dan Soviet akan diformalkan dalam bulan-bulan berikutnya.
Pada 7 Mei, Jerman menandatangani penyerahan tanpa syarat di Reims di bawah pengawasan pihak Bersekutu Barat. 8 Mei diisytiharkan sebagai Hari Kemenangan di Eropah, mengesahkan pengakhiran perang di benua itu. Selepas keruntuhan rejim, pasukan Bersekutu membebaskan kem-kem tumpuan. Keadaan yang didokumentasikan dan kesaksian mangsa yang terselamat mendedahkan besarnya jenayah yang dilakukan semasa konflik. Akibatnya, perbicaraan Nuremberg dimulakan untuk mendakwa mereka yang bertanggungjawab. Kekalahan Reich ketiga meninggalkan kesan mendalam dari segi material dan sosial. Sistem politik, bandar-bandar dan kehidupan seharian di Jerman berubah secara drastik. Anak-anak, cucu dan keturunan langsung pemimpin Nazi membesar di sebuah negara yang ditandai oleh pembinaan semula dan penilaian semula sejarah terkini. Gudrun Himmler, kesetiaan tanpa penebusan. Semasa Jerman cuba membina semula selepas kejatuhan Reich ketiga, anak-anak pemimpin utama Nazi membesar dalam suasana senyap, penafian atau penolakan. Ada yang memilih untuk menjauhkan diri daripada akar mereka. Gudrun Himmler, anak tunggal Heinrich Himmler, mengambil pendirian berbeza dan mengabdikan hidupnya untuk mempertahankan memori ayahnya. Dilahirkan pada tahun 1929, Gudrun menghabiskan zaman kanak-kanaknya dalam persekitaran istimewa di bawah rejim Nazi. Dia muncul dalam foto bersama Adolf Hitler yang dipanggilnya Pak Cik dan menemani ayahnya dalam majlis-majlis rasmi. Semasa kecilnya, dia melawat kem seperti Dachau tanpa memahami sepenuhnya apa yang berlaku di sana. Baginya, tempat-tempat ini digambarkan sebagai kemudahan pertanian. Selepas kekalahan Jerman pada tahun 1945, Gudrun dan ibunya ditangkap oleh tentera Bersekutu. Kedua-duanya disoal siasat tentang kegiatan Heinrich Himmler yang membunuh diri dalam tahanan sebelum menghadapi perbicaraan. Bunuh diri ayahnya tidak mengubah persepsi Gudrun, yang terus mempercayai bahawa ayahnya tidak bersalah dan menganggapnya sebagai mangsa pihak yang menang. Sementara keturunan pemimpin Nazi lain memilih untuk menukar nama atau menjauhkan diri secara terbuka daripada masa lalu mereka, Gudrun Himmler memutuskan untuk tetap tinggal di Jerman tanpa menyembunyikan identitinya. Dia tidak menunjukkan penyesalan atau mengakui sebarang tanggungjawab berkaitan tindakan keluarganya. Selama beberapa dekad, Gudrun terlibat secara senyap dalam organisasi yang menyokong bekas anggota SS seperti Stille Hilfe, bantuan senyap. Rangkaian ini memberikan bantuan undang-undang dan kewangan kepada bekas anggota rejim Nazi yang didakwa atau dianiaya selepas perang. Dalam kehidupan peribadinya, Gudrun bersikap tertutup. Dia tidak memberikan temu bual awam yang penting atau menerbitkan memoir. Dia dilihat dalam kalangan tertentu sebagai figura simbolik masa lalu yang belum sepenuhnya ditinggalkan. Setiap tahun, Gudrun hadir sebagai tetamu dalam pertemuan bekas veteran Waffen-SS. Penyertaannya dihargai oleh mereka yang berkongsi pandangannya tentang warisan Reich ketiga. Nama keluarganya dan pendiriannya memperkuat kepentingannya dalam pertemuan-pertemuan ini. Walaupun tidak terlibat dalam aktiviti politik awam, Gudrun mempunyai pengaruh dalam kalangan yang mempertahankan naratif positif tentang rejim tersebut. Pembelaannya terhadap imej Heinrich Himmler kekal konsisten sepanjang hidupnya. Berbeza dengan keturunan lain seperti Niklas Frank atau Rainer Höss yang mengkritik sejarah keluarga mereka secara terbuka, Gudrun Himmler mempertahankan memori ayahnya. Baginya, Heinrich Himmler adalah seorang pegawai yang menurut tafsirannya disalahfahami dan dihakimi secara tidak adil. Gudrun Himmler meninggal dunia pada tahun 2018 pada usia 88 tahun. Sehingga akhir hayatnya, dia tidak menunjukkan penyesalan atau mengakui sebarang tanggungjawab berkaitan peranan ayahnya dalam rejim Nazi. Perjalanan hidupnya mencerminkan pendirian teguh dalam mempertahankan nama keluarganya dan sejarah keluarganya dalam kalangan yang masih mengenali figura tersebut. Niklas Frank, pewaris yang memecahkan kesunyian. Pada zaman di mana ramai keturunan pemimpin Nazi memilih untuk berdiam diri atau menafikan, Niklas Frank tampil secara terbuka menentang warisan keluarganya.
Anak kepada Hans Frank yang pernah menjadi Gubernur Jeneral Poland semasa pendudukan rejim Nazi, Niklas tidak cuba melindungi nama keluarganya atau melembutkan ingatan terhadap bapanya. Dilahirkan pada tahun 1939, Niklas Frank menghabiskan tahun-tahun awalnya dalam kemewahan di Krakow, sementara bapanya mengawasi pentadbiran wilayah-wilayah yang dijajah. Pada masa itu, Niklas hidup tanpa menyedari tindakan-tindakan yang dilakukan di bawah kuasa bapanya. Selepas perang, keadaan berubah. Pada tahun 1946, Hans Frank dibicarakan dalam perbicaraan Nuremberg, diisytiharkan bersalah atas jenayah terhadap kemanusiaan dan dihukum mati. Pelaksanaan hukuman terhadap bapanya menandakan permulaan proses konfrontasi pribadi Niklas dengan masa lalu keluarganya. Berbeza dengan keturunan lain yang memilih untuk meminimumkan atau menjustifikasikan sejarah keluarga, Niklas Frank memilih untuk mendedahkannya secara terbuka. Pada tahun 1987, beliau menerbitkan buku berjudul Der Vater, Bapa, yang membahas secara langsung tindakan dan tanggungjawab Hans Frank. Karyanya menimbulkan kesan besar di Jerman kerana memecahkan kecenderungan untuk melindungi atau mendiamkan tokoh-tokoh bapa dalam rejim tersebut. Buku Niklas bukan sekadar biografi, ia merupakan analisis kritis yang menggambarkan bapanya sebagai seorang oportunis, yang penyertaannya dalam rejim Nazi didorong oleh kepentingan peribadi lebih daripada kesetiaan ideologi. Penerbitan itu dilihat sebagai manifestasi jarang berlaku tentang penjarakan terbuka daripada sejarah keluarga. Penerbitan itu, Niklas Frank terlibat dalam debat dan persidangan di mana beliau memperkukuh pendiriannya menolak masa lalu Nazi. Beliau mengekalkan pendirian yang jelas sepanjang tahun, tidak cuba menulis semula sejarah keluarganya atau meringankan tindakan bapanya. Perjalanannya tidak lari daripada kritikan. Sesetengah pihak mempersoalkan pendedahan awamnya tentang fakta keluarga, manakala yang lain menghargai sumbangannya kepada memori sejarah. Niklas berpendapat bahawa menghadapi masa lalu adalah tanggungjawab peribadi dan kolektif dan melupakan bukanlah satu pilihan. Sepanjang hidupnya, Niklas Frank menyatakan kesukaran peribadi yang dialami kerana memiliki nama keluarga yang dikaitkan dengan Nazisme. Beliau mengakui bahawa hubungannya dengan bapanya, walaupun selepas kematiannya, ditandai oleh jarak dan ketiadaan rekonsiliasi emosi. Dalam beberapa dekad kebelakangan, Niklas Frank terus menetap di Jerman. Walaupun mengurangkan kehadiran media, beliau mengekalkan komitmennya terhadap penyebaran memori sejarah dan kritikan terhadap pemudahan jenayah Nazisme. Kisah Niklas Frank menunjukkan bahawa sesetengah keturunan Reich Ketiga memilih untuk menghadapi warisan keluarga mereka secara terbuka dan kritis. Kehidupannya mewakili contoh jarak yang diambil oleh sesetengah pewaris daripada tindakan masa lalu dan pilihan sedar untuk mengambil pendirian berbeza daripada generasinya yang lain. Rolf Mengele membawa nama Malaikat Maut. Rolf Mengele dilahirkan pada tahun 1944 dalam konteks perang tanpa mengetahui bahawa nama keluarganya akan dikaitkan dengan salah satu jenayah paling dikenang abad ke-20. Ayahnya Joseph Mengele yang dikenali sebagai Malaikat Maut Auschwitz bertanggungjawab atas eksperimen perubatan ke atas tahanan dan terlibat dalam pemilihan tahanan untuk kamar gas. Selepas kekalahan Jerman pada tahun 1945, Joseph Mengele berjaya melarikan diri. Dengan bantuan rangkaian penyokong, dia pertama kali melarikan diri ke Austria, kemudian ke Amerika Selatan, di mana dia hidup dengan identiti palsu. Sementara itu, isteri dan anaknya kekal di Jerman tanpa hubungan rapat dengannya. Semasa kecilnya, Rolf Mengele membesar di Jerman yang berpecah dan diduduki dalam keluarga yang mengelak daripada membincangkan secara terbuka tentang keberadaan dan tindakan ayahnya. Gambaran yang diberikan kepadanya ialah seorang lelaki yang dianiaya secara tidak adil oleh musuhnya. Pada masa remajanya, Rolf mula mengumpul maklumat serpihan yang mengubah pemahamannya tentang ayahnya. Melalui perbualan, dokumen dan khabar angin, dia secara beransur-ansur memahami bahawa Joseph Mengele dianggap sebagai salah seorang penjenayah paling dikehendaki di peringkat antarabangsa. Setelah dewasa dan menjadi peguam, Rolf memilih untuk menguruskan situasi ini dengan berdiam diri. Dia tidak membuat kenyataan awam tentang ayahnya dan mengelak daripada pendedahan media.
dia tidak mempertahankan Joseph Mengele, tetapi juga tidak membuat tuduhan awam terhadapnya. Pada tahun 1977, ketika pencarian antarabangsa terhadap ayahnya semakin giat, Rolf pergi ke Amerika Selatan untuk bertemu dengannya. Pertemuan itu singkat. Menurut maklumat yang dikeluarkan kemudian, Rolf mengemukakan soalan kepada ayahnya tentang tuduhan terhadapnya. Joseph Mengele membenarkan tindakannya sebagai sebahagian daripada tugas ketenteraannya tanpa menunjukkan penyesalan. Selepas pertemuan itu, Rolf tidak lagi bertemu ayahnya. Kemudian, dia mengambil sikap mengakui jenayah Joseph Mengele tanpa mencari justifikasi, tetapi tetap mengelak daripada pendedahan media. Dia berusaha menjaga keluarganya daripada menjadi tumpuan umum. Kematian Joseph Mengele pada tahun 1979 akibat lemas di Brazil tidak disahkan serta-merta. Selama bertahun-tahun, kematiannya menjadi subjek spekulasi. Baru pada tahun 1985 ujian DNA mengesahkan identitinya. Rolf Mengele memilih untuk meneruskan kerjayanya sebagai peguam dengan mengekalkan profil rendah. Dia menolak tawaran kerjasama dalam buku dokumentari atau wawancara yang ingin menumpukan pada hubungan kekeluargaannya. Keputusannya adalah untuk tidak mengambil kesempatan atau mengaut keuntungan daripada hubungannya dengan Joseph Mengele. Dalam beberapa kenyataan awam yang jarang diberikannya, Rolf menyatakan pendiriannya dengan jelas. Dia mengutuk tindakan ayahnya, tetapi tidak menerima tanggungjawab pribadi atas tindakan tersebut. Dia mengelak daripada terlibat sama ada dalam naratif yang memandang ringan Holocaust mahupun gerakan yang menggunakan memori sejarah untuk tujuan politik. Kisah Rolf Mengele mencerminkan usaha sedar untuk memisahkan diri daripada warisan keluarganya. Berbeza dengan keturunan lain yang memilih untuk pembelaan atau kecaman awam secara aktif, jalannya adalah mengekalkan jarak, mengakui fakta dan mengelak pendedahan. Kini, nama keluarga Mengele tetap menjadi simbol yang dikenang dalam memori sejarah. Kehidupan Rolf menunjukkan usaha berterusan untuk membina identiti pribadi yang terpisah daripada tindakan yang membuatkan nama keluarganya terkenal. Eda Göring, hidup antara penafian dan pengurusan warisan. Eda Göring dilahirkan pada tahun 1938 sebagai anak tunggal Hermann Göring, Marshal Reich dan salah seorang tokoh utama rejim Nazi. Sejak kelahirannya, dia dikaitkan dengan kalangan tertinggi kuasa di Jerman. Upacara baptisnya dihadiri oleh Adolf Hitler yang menjadi walinya. Semasa kecilnya, Eda tinggal di harta benda yang diperoleh semasa rejim, dikelilingi karya seni yang dirampas dari koleksi Eropa. Persekitaran terdekatnya terdiri daripada tokoh-tokoh penting parti Nazi dan pendidikannya berlangsung dalam suasana terpisah dari peristiwa perang. Kekalahan Jerman pada tahun 1945 mengubah keadaannya. Hermann Göring ditangkap oleh tentera bersekutu, diadili dalam perbicaraan Nuremberg dan dihukum mati. Sebelum pelaksanaan hukuman, dia membunuh diri dengan menggunakan kapsul sianida. Eda, yang berusia 7 tahun, berada di bawah jagaan ibunya di sebuah negara yang musnah. Dalam kehidupan dewasanya, Eda Göring tidak secara terbuka menjarakkan diri dari memori ayahnya. Dia belajar undang-undang di University Munich, walaupun tidak mencapai ketenaran profesional. Dia juga pernah bekerja sebagai arkivis di Hospital University Munich, menjalani kerjaya yang sederhana. Tahun pasca perang, Eda mengemukakan tindakan undang-undang untuk menuntut karya seni dan barang peribadi yang dianggapnya sebagai sebahagian warisan keluarganya. Kebanyakan barang ini diperoleh ayahnya semasa rejim Nazi melalui mekanisme rampasan atau pengambil alihan. Selain karya seni, dia juga cuba mendapatkan kembali barang kemas dan harta lain. Sepanjang hidupnya, Eda mengekalkan nama kelahirannya tanpa perubahan. Dia tidak berkahwin atau mempunyai anak. Kehidupannya berjalan secara tertutup di Jerman, mengelakkan kenyataan awam yang panjang tentang masa lalu keluarganya. Beberapa media Jerman melaporkan bahawa dia bangga dengan nama keluarganya walaupun tidak pernah menyatakan pendirian politik secara terbuka. Eda Göring tidak terlibat dengan gerakan ekstremis atau menyertai aktiviti berkaitan pembelaan Nazisme.
Pembelaannya terhadap warisan keluarga terhad kepada ruang peribadi dan urusan undang-undang untuk mendapatkan kembali harta benda. Dia mengekalkan hubungan peribadi dengan ahli-ahli kalangan sosial sebelum tahun 1945, tetapi mengelak sebarang aktiviti awam bersifat ideologi. Dia tidak menyertai organisasi politik dan mengekalkan profil rendah sehingga akhir hayatnya. Eda Göring meninggal dunia pada tahun 2018 di Munich pada usia 80 tahun. Dia terus menetap di Jerman, menguruskan kepentingan keluarganya secara pribadi, tanpa membuat pengumuman awam yang luas tentang hubungannya dengan masa lalu. Rainer Höss, cucu Auschwitz, ingatan sebagai misi. Rainer Höss dilahirkan pada tahun 1965 di Jerman Barat dalam sebuah keluarga yang mengelak membincangkan masa lalu mereka sendiri. Dia merupakan cucu kepada Rudolf Höss, komander kamp tumpuan Auschwitz, salah sebuah pusat pembunuhan utama semasa rejim Nazi. Sejak kecil, figur datuknya hadir secara samar-samar tanpa rujukan jelas tentang tanggungjawabnya dalam jenayah yang dilakukan. Pada tahun-tahun awalnya, Rainer membesar dalam persekitaran di mana nama keluarganya dihormati dalam kalangan keluarga. Ibu bapa dan saudara maranya mengekalkan naratif yang memandang ringan tindakan Rudolf Höss. Auschwitz digambarkan sebagai pusat tahanan dan datuknya sebagai seorang pentadbir yang tegas. Pertemuan pertama Rainer dengan sejarah sebenar berlaku semasa lawatan sekolah ke kamp tumpuan Dachau. Apabila melihat nama keluarganya pada papan maklumat, dia mula memahami bahawa keluarganya berkait dengan peristiwa bersejarah yang berat. Penemuan ini mengubah persepsinya tentang masa lalu keluarga. Penemuan itu, dia cuba berbincang dengan keluarganya tentang jenayah datuknya, tetapi ditolak. Bapanya mempertahankan Rudolf Höss dan menyalahkan pihak pemenang perang atas akibat-akibatnya. Rainer secara beransur-ansur terpencil dalam persekitaran keluarganya sendiri. Semasa remaja, dia memutuskan untuk berpisah sepenuhnya dari keluarganya. Dia memasuki sekolah berasrama di mana dia menghadapi penolakan dan serangan kerana nama keluarganya. Salah satu insiden paling signifikan ialah serangan fizikal oleh seorang mangsa yang selamat dari kamp tumpuan yang meninggalkan kesan mendalam pada pemahamannya tentang beban sejarah yang dibawanya. Sejak itu, Rainer mula menyelidiki masa lalu datuknya sendiri. Dia merujuk arsip, perpustakaan dan muzium untuk memahami butiran sejarah Auschwitz dan peranan Rudolf Höss. Minatnya tertumpu pada pendokumentasian fakta secara tepat. Pada dewasanya, Rainer Höss memilih untuk mendedahkan kisahnya secara terbuka. Dia bekerjasama dengan organisasi yang memelihara ingatan sejarah dan menyertai acara peringatan. Dia berkongsi pengalaman peribadi dalam ceramah dan pertemuan pendidikan, memberi tumpuan pada penyampaian pengetahuan sejarah kepada generasi baru. Dia melakukan beberapa lawatan ke kamp Auschwitz di mana datuknya pernah berkhidmat. Dalam salah satu lawatan ini, dia bertemu dengan pelajar Israel, mengukuhkan penyertaannya dalam aktiviti memori. Kemudian, dia mula memakai loket berbentuk bintang Daud sebagai simbol pendiriannya. Walaupun dengan kerja awamnya, dia menghadapi kritikan dari keluarga dan orang luar. Sesetengah ahli keluarga menuduhnya menjauhi sejarah keluarga, manakala pemerhati luar mempersoalkan penyertaan keturunan pemimpin Nazi dalam ruang ingatan. Rainer menegaskan bahawa niatnya adalah untuk menyumbang kepada pemahaman fakta sejarah tanpa mencari justifikasi. Pada tahun 2009, dia menyerahkan barang-barang peribadi Rudolf Höss kepada Museum Memori. Sebahagian artifak akhirnya didermakan kepada Institut Sejarah di Munich. Keputusan ini dilihat oleh sesetengah pihak sebagai pengakuan terhadap sejarah keluarga. Kini, Rainer Höss menetap di Jerman dan terus terlibat dalam aktiviti pendidikan berkaitan sejarah rejim Nazi. Persekitarannya berkait dengan organisasi hak asasi manusia dan pemeliharaan ingatan sejarah. Dia tidak mengekalkan hubungan dengan majoriti ahli keluarganya. Jennifer Tiege menghadapi sejarah keluarga. Jennifer Tiege dilahirkan pada tahun 1970 di Munich, Jerman. Anak kepada seorang wanita Jerman berketurunan campuran dan ayah dari Nigeria, dia diberikan untuk diambil sebagai anak tidak lama selepas kelahirannya. Dia membesar dalam keluarga angkat Jerman tanpa maklumat terperinci tentang asal-usul biologinya.
Semasa muda, dia menjalani kehidupan biasa. Dia mempelajari sains politik di Universiti Hamburg dan kemudian menetap lebih 5 tahun di Israel. Di sana, dia belajar di Universiti Tel Aviv dan bekerja di agensi pengiklanan. Pada masa itu, dia tidak mengetahui sebarang kaitan keluarga dengan rejim Nazi. Penemuan tentang keturunannya berlaku secara kebetulan. Pada usia 38 tahun, semasa melawat sebuah perpustakaan di Hamburg, dia terjumpa sebuah buku yang menceritakan kisah Amon Goeth, komander kem tumpuan Plazov. Dalam buku itu, dia mengenali gambar ibu kandungnya sekaligus mengesahkan pertalian kekeluargaannya. Goeth bertanggungjawab secara langsung atas pelaksanaan hukuman dan pembunuhan di kem tersebut. Dan figura ini menjadi terkenal setelah dilakonkan dalam filem Senarai Schindler. Pendedahan tentang hubungannya dengan Amon Goeth menimbulkan keperluan dalam diri Jennifer untuk menyusun semula pemahaman pribadinya. Gabungan identiti Afro-Jermannya dan kaitannya dengan seorang penjenayah perang merupakan cabaran besar. Selepas itu, dia dimasukkan ke hospital secara sukarela untuk mendapatkan bantuan psikologi di mana dia berusaha menerima sejarah keluarganya. Jennifer memulakan penyelidikan tentang latar belakang biologinya. Dia mengumpul dokumen, gambar dan testimoni berkaitan keluarganya, cuba memahami dimensi sebenar masa lalunya. Usaha ini termasuk mengkaji arsip rasmi dan menemu bual orang yang mempunyai kaitan tidak langsung dengan sejarah keluarganya. Pada tahun 2014, dia menerbitkan buku berjudul Amon, Datukku Mungkin Akan Membunuhku, yang menceritakan proses penemuan dan pembinaan semula identitinya. Judul buku ini menggambarkan kontras antara warisan dan identiti budayanya. Buku ini diterjemahkan ke pelbagai bahasa dan mendapat perhatian antarabangsa, menjadikan Jennifer sebagai suara penting dalam perdebatan tentang ingatan sejarah dan transmisi antara generasi. Jennifer menyertai persidangan, pertemuan pendidikan dan projek kesedaran di Jerman dan negara lain. Kerjanya memberi tumpuan kepada isu identiti, rasisme, trauma sejarah dan keperluan memelihara ingatan Holocaust. Dalam penampilan awamnya, dia mengelak pendekatan emosional dan lebih menumpukan pada fakta sejarah dan analisis sosial. Selepas pengalaman di Israel, Jennifer menghadapi kesukaran untuk menyesuaikan diri semula di Jerman kerana perbezaan budaya. Pengalaman ini memperkukuh minatnya terhadap mekanisme inklusi dan eksklusi dalam masyarakat moden. Dalam kehidupan pribadinya, Jennifer mengekalkan hubungan terhad dengan ibu kandungnya yang pernah menyatakan pendapat ambigu tentang warisan Amon Goeth. Tiada dialog mendalam antara mereka mengenai sejarah keluarga. Dalam penampilan awamnya, Jennifer menekankan bahawa mengenali sejarah keluarga tidak mengubah siapa anda, tetapi mengubah cara anda memahami tempat anda dalam sejarah. Pandangan ini mendorongnya untuk terlibat aktif dalam program pendidikan rasmi Jerman yang memerangi antisemitisme dan rasisme. Kini, Jennifer Teague menetap di Jerman dan terus terlibat dalam aktiviti pendidikan serta projek berkaitan ingatan sejarah. Pendekatannya menggabungkan penyampaian fakta sejarah dengan renungan tentang pembinaan identiti dalam konteks yang diwarnai masa lalu konflik. Kehidupannya mencerminkan perjalanan penyelidikan, penyebaran maklumat dan penglibatan awam yang berfokus pada penyampaian maklumat terdokumentasi tentang Holocaust serta analisis kritis proses sosial kontemporari. Colin Bettina Quandt, warisan perniagaan dalam diam. Colin Bettina Quandt berasal dari salah satu keluarga industri paling berpengaruh di Jerman, keluarga Quandt, yang pertumbuhan perniagaannya berkait rapat dengan rejim Nazi. Beliau merupakan anak perempuan Harald Quandt, satu-satunya anak lelaki Magda Goebbels yang terselamat, isteri Joseph Goebbels, Menteri Propaganda Reich ketiga. Sejarah keluarganya berkait langsung dengan struktur kuasa pada zaman itu. Harald Quandt, hasil perkahwinan pertama Magda, tidak berada di Bunker Berlin pada tahun 1945 ketika ibunya dan bapa tirinya membunuh diri setelah membunuh 6 anak mereka yang lain. Selepas perang, beliau ditangkap oleh tentera British dan kemudian dibebaskan. Lama-kelamaan, beliau mengambil alih kawalan empayar industri yang dibina oleh bapa kandungnya, Günther Quandt,
yang berkembang semasa zaman Nazi melalui pemerolehan syarikat dan penggunaan buruh paksa. Colin Bettina Quant dan adik-beradiknya mewarisi kekayaan yang besar selepas kematian Harold Quant pada tahun 1967. Kekayaan keluarga termasuk kepentingan dalam syarikat seperti BMW, Varta dan Altana serta pelaburan lain yang dipelbagaikan. Pengurusan aset disatukan melalui Harold Quant Holding GmbH yang berpusat di Bad Homburg. Selama beberapa dekad, waris keluarga mengekalkan dasar berdiam diri tentang asal-usul kekayaan mereka. Aktiviti perniagaan semasa Reich Ketiga dan penggunaan buruh paksa tidak dibincangkan secara terbuka oleh keluarga. Pada awal abad ke-21, penyiasatan kewartawanan mendedahkan data tentang hubungan sejarah syarikat keluarga dengan rejim Nazi. Dokumentari seperti The Silent Dynasty mendedahkan bahawa beberapa syarikat dalam kumpulan itu mendapat manfaat daripada eksploitasi buruh tawanan perang dan deportasi. Sebagai tindak balas, pada tahun 2007 keluarga Quant mengupah kajian bebas tentang aktiviti mereka semasa zaman Nazi. Laporan yang disediakan oleh sejarawan luar mengesahkan bahawa beberapa syarikat dalam kumpulan menggunakan buruh paksa dan mendapat keuntungan daripada perampasan. Walau bagaimanapun, waris keluarga tidak melaksanakan langkah pemulihan awam secara langsung berkaitan dengan penemuan ini. Colin Bettina Quant mengekalkan profil rendah mengenai perkara ini. Beliau tidak membuat kenyataan awam yang terperinci tentang sejarah keluarganya atau kesannya terhadap kehidupan peribadinya. Aktiviti perniagaannya terus menumpukan pada pengurusan pelaburan industri dan kewangan melalui struktur korporat. Sikap berdiam diri yang diambil oleh Colin Bettina dan ahli keluarga lain menjadi perhatian media Jerman, di mana beberapa suara menyeru pengakuan lebih jelas tentang latar belakang sejarah pertumbuhan perniagaan keluarga. Setakat ini, keluarga lebih memilih untuk kekal berdiam diri. Colin Bettina Quant tidak terlibat dalam aktiviti politik atau membiayai inisiatif berkaitan gerakan ekstremis. Kehidupan awamnya terhad sepenuhnya dalam bidang perniagaan. Maklumat tentang kehidupan peribadinya adalah terhad, selaras dengan dasar berdiam diri keluarga. Kekayaan keluarga Quant kekal antara yang terbesar di Jerman. Mengikut pelbagai anggaran, kekayaan keluarga mencecah berbilion-bilion euro, mengekalkan kedudukan mereka dalam ranking kekayaan nasional dan antarabangsa. Dalam konteks semasa, beberapa syarikat berkaitan kumpulan keluarga telah melaksanakan projek tanggungjawab sosial korporat. Walau bagaimanapun, tindakan ini tidak diisytiharkan secara rasmi sebagai inisiatif pemulihan sejarah berkaitan aktiviti zaman Nazi. Colin Bettina Quant terus aktif dalam perniagaan di Jerman dan merupakan sebahagian daripada kumpulan ekonomi utama negara. Trajektori awamnya mencerminkan kesinambungan dalam pengurusan warisan tanpa campur tangan signifikan dalam perdebatan tentang asal-usul sejarah kekayaan keluarga. Generasi pemuda Hitler, pendidikan perang dan pasca perang. Pada tahun-tahun terakhir Reich Ketiga, ribuan remaja Jerman diserap ke dalam pemuda Hitler, Hitlerjugend. Organisasi ini dibentuk untuk mendidik generasi muda mengikut prinsip-prinsip rejim Nazi, mendorong ketaatan kepada otoriti, pemiliteran dan kepercayaan pada superioriti kaum. Bermula tahun 1943, ketika situasi ketenteraan Jerman merosot, ramai anggota pemuda Hitler dimobilisasi sebagai kombatan. Remaja 16 atau 17 tahun menyertai unit seperti 12 SS Panzer Division Hitlerjugend yang ditempatkan di barisan hadapan barat. Dalam pertempuran seperti Normandy, unit-unit ini mengalami kerugian besar akibat ketidakberpengalaman anggota mereka. Akhir perang tidak menandakan penutupan segera bagi generasi ini. Ramai remaja yang ditangkap menjalani program pendidikan semula yang dianjurkan tentera bersekutu. Di kem-kem khas yang digelar Baby Lager, para remaja menerima latihan bertujuan membongkar ideologi yang ditanam semasa rejim Nazi. Proses dinazifikasi ini amat kompleks. Remaja-remaja ini membesar dalam sistem yang mengehadkan pendedahan ideologi alternatif.
Kaedah seperti tayangan filem tentang kem tumpuan, testimoni mangsa dan kelas sejarah digunakan untuk menghadapkan mereka dengan realiti jenayah rejim. Keberkesanan program pendidikan semula ini berbeza-beza. Sebahagian anggota generasi ini berjaya menjarakkan diri dari ideologi Nazi dan membina kehidupan dalam Jerman demokratik. Yang lain tetap menyimpan secara peribadi atau dalam kalangan terhad kepercayaan berkaitan masa lalu nasional sosialis. Dengan berlalunya masa, generasi ini terpaksa mengintegrasikan pengalaman muda mereka dalam masyarakat yang menolak rejim sebelumnya. Ramai memilih untuk tidak bercakap secara terbuka tentang penyertaan mereka. Ada yang menjelaskan penglibatan mereka sebagai akibat usia muda dan ketiadaan pilihan alternatif. Sebahagian bekas anggota pemuda Hitler mencapai kedudukan penting dalam kehidupan sivil, politik dan ekonomi Jerman pasca perang. Latar belakang muda mereka umumnya dianggap sebagai sebahagian masa lalu yang cuba dilupakan, walaupun kadang-kadang menimbulkan debat awam apabila terdedah. Kan kemudian menunjukkan generasi ini mempunyai kadar gangguan psikologi lebih tinggi, termasuk simptom stres pasca trauma dan kesukaran membina hubungan emosi stabil. Pendedahan kepada keganasan dan indoktrinasi ideologi awal meninggalkan kesan berkekalan pada kesihatan mental mereka. Persepsi awam terhadap bekas pemuda Hitler berubah mengikut masa. Pada dekad pertama pasca perang, pandangan bahawa mereka mangsa sistem indoktrinasi lebih dominan. Kemudian, dengan perkembangan penyelidikan sejarah, timbul debat tentang tanggungjawab individu remaja semasa rejim Nazi. Sebahagian generasi ini menerbitkan memoir menceritakan pengalaman dalam pemuda Hitler. Catatan ini menyumbang kepada dokumentasi kaedah indoktrinasi dan pemahaman fungsi dalaman organisasi belia rejim. Kini, majoriti bekas pemuda Hitler telah lanjut usia atau meninggal dunia. Yang masih hidup kadang-kadang menjadi tumpuan perhatian media, terutamanya dalam konteks penyelidikan, dokumentari dan laporan sejarah. Dalam Jerman kontemporari, kajian tentang pemuda Hitler termasuk dalam kurikulum pendidikan fokus memori sejarah. Topik ini dianalisis dalam konteks proses radikalisasi dan manipulasi ideologi dalam sistem politik totalitarian. Sejarah generasi ini menawarkan pemahaman tentang bagaimana struktur negara boleh membentuk generasi muda berdasarkan prinsip ideologi tertentu dengan kesan melangkaui zaman asalnya. Wolf Hess, anak yang berusaha membela ayahnya. Wolf Rudiger Hess dilahirkan pada tahun 1937 sebagai anak tunggal Rudolf Hess, salah seorang pemimpin utama Parti Buruh Jerman Sosialis Nasional. Sejak kelahirannya, kehidupannya dikaitkan dengan pengenalan awam terhadap nama keluarganya dan rekod politik ayahnya. Pada tahun 1941, ketika Wolf berusia 3 tahun, Rudolf Hess melakukan penerbangan tanpa kebenaran ke Scotland dengan tujuan merundingkan perdamaian berasingan antara Jerman dan United Kingdom. Misi itu gagal dan Rudolf Hess ditangkap. Selepas perang, beliau diadili dalam perbicaraan Nuremberg dan dihukum penjara seumur hidup kerana jenayah terhadap keamanan. Membesar di Jerman pasca perang, Wolf Hess hidup dalam konteks di mana nama keluarganya menimbulkan reaksi penolakan. Semasa kecil dan remaja, beliau menghadapi kesukaran berkaitan persepsi sosial terhadap sejarah keluarganya. Berbeza dengan keturunan lain yang memilih untuk menjaga jarak secara terbuka daripada nenek moyang mereka, Wolf mengambil pendirian aktif dalam mempertahankan memori ayahnya. Mulai dekad 1960, Wolf Hess memulakan kempen awam menuntut pembebasan Rudolf Hess yang sedang menjalani hukuman di penjara Spandau. Melalui kenyataan, demonstrasi dan tindakan undang-undang, beliau berhujah bahawa pemenjaraan berpanjangan ayahnya disebabkan faktor politik. Wolf Hess menegaskan bahawa penerbangan Rudolf Hess didorong oleh niat untuk mencapai perjanjian damai dan hukuman ayahnya lebih berat berbanding pemimpin Nazi lain. Beliau juga menyatakan bahawa keadaan penjara ayahnya melanggar prinsip hak asasi manusia. 1987, selepas kematian Rudolf Hess di penjara Spandau, Wolf menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap versi rasmi bunuh diri. Beliau berhujah terdapat ketidakkonsistenan dalam laporan perubatan dan testimoni yang ada.
Kemudian, beliau mendorong penyiasatan persendirian dan meminta pembukaan arsip rasmi berkaitan kematian tersebut. Walaupun tiada sokongan rasmi terhadap dakwaannya, Wolf Hess mengekalkan pendiriannya selama bertahun-tahun. Secara selari dengan aktiviti awamnya, beliau bekerja sebagai arkitek di Jerman. Beliau menulis beberapa buku yang menyampaikan pandangannya tentang sejarah ayahnya, menggambarkan Rudolf Hess sebagai individu yang bertindak untuk mencari penyelesaian diplomatik. Publikasinya memberi tumpuan untuk mempertahankan versi bahawa Rudolf Hess diperlakukan secara tidak adil selepas perang. Wolf Hess tidak terlibat secara langsung dengan gerakan neo-Nazi yang teratur. Namun, pembelaannya terhadap figura Rudolf Hess kadangkala digunakan oleh kumpulan ekstrem kanan, walaupun beliau mengelak hubungan awam formal dengan organisasi ini. Wolf Hess meninggal dunia pada tahun 2001 pada usia 63 tahun. Sepanjang hidupnya, Wolf Rudiger Hess mengekalkan pendirian awam membela ayahnya tanpa membuat sebarang kenyataan tentang jenayah rejim Nazi atau tanggungjawab politik Rudolf Hess semasa pemerintahan Reich ketiga. Katrin Himmler, cucu yang menyelidiki sejarah keluarganya. Katrin Himmler dilahirkan pada tahun 1967 di Jerman Barat sebagai sebahagian daripada generasi ketiga keturunan Heinrich Himmler, pemimpin SS dan salah seorang tokoh utama rejim Nazi. Datuknya, Ernst Himmler, adalah adik lelaki Heinrich. Sejak kecil, Katrin sedar akan kepentingan sejarah nama keluarganya. Dalam persekitaran keluarganya, masa lalu Nazi disebut secara terpisah-pisah dan dalam banyak kes dipandang ringan. Sejarah keluarga disampaikan dengan ketinggalan, mengikut tren biasa di Jerman pasca perang. Semasa muda, Katrin memilih untuk mempelajari sains politik di Berlin, mengarahkan pendidikannya kepada analisis proses memori dan konflik sejarah. Semasa kerjaya akademiknya berkembang, beliau memilih untuk menyelidik secara sistematik penglibatan keluarganya dalam rejim Nazi. Pada tahun 2005, beliau menerbitkan buku Die Brüder Himmler, Saudara-saudara Himmler, yang mendokumentasikan penglibatan nenek moyangnya dalam rejim tersebut. Karya ini berdasarkan penyelidikan arsip, temu ramah dengan ahli keluarga dan analisis dokumen rasmi. Katrin membincangkan bukan sahaja figura Heinrich Himmler, tetapi juga penglibatan ahli keluarganya yang lain dalam struktur negara rejim tersebut. Pendekatan Katrin dicirikan oleh asas dokumentari dan analisis kritikalnya. Berbeza dengan keturunan lain yang memilih berdiam diri atau pembelaan, beliau memilih jalan berfokus pada pengumpulan dan pendedahan maklumat yang disahkan. Dalam penyelidikannya, Katrin mendedahkan bahawa datuknya, Ernst Himmler, memegang jawatan dalam pentadbiran radio negara semasa rejim dan menyumbang kepada penyebaran propaganda rasmi. Beliau juga mendokumentasikan hubungan dan kerjasama keluarganya dalam institusi Nazi. Penerbitan Die Brüder Himmler menimbulkan pelbagai reaksi dalam kalangan keluarganya. Sebahagian ahli keluarga menyokong inisiatifnya, manakala yang lain mempersoalkannya, menganggap pendedahan awam sejarah keluarga menjejaskan imej nama keluarga tersebut. Katrin Himmler mengambil bahagian dalam debat, persidangan dan projek pendidikan tentang memori sejarah. Dalam penyertaannya, beliau menekankan kepentingan menganalisis konteks keluarga dalam kajian proses sejarah sambil mengelak pengabaian tanggungjawab kolektif. Beliau kerap menyatakan bahawa mengenali sejarah keluarga tidak bermaksud menerima kesalahan individu, tetapi membawa tanggungjawab untuk memahami dan menyebarkan fakta yang didokumentasikan. Kerjanya diarahkan kepada pengukuhan dokumentasi dan pemeliharaan memori sejarah. Kini, Katrin Himmler menetap di Jerman. Beliau terus menumpukan diri kepada penyelidikan dan menyertai inisiatif pendidikan berkaitan sejarah Nazisme dan proses penghantaran memori antara generasi. Karyanya digunakan dalam bidang akademik dan sekolah sebagai bahan rujukan tentang analisis sejarah trajektori keluarga semasa Reich ketiga. Memelihara ingatan, tanggungjawab sejarah di Jerman. Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1945, Jerman telah menghadapi cabaran untuk memelihara ingatan tentang jenayah yang dilakukan di bawah rejim nasional sosialis. Pengurusan awam dan sosial memori ini telah berkembang selama beberapa dekad, menjadi komponen penting identiti demokratik Jerman.
Pada awalnya, dalam tahun-tahun selepas perang, proses berhadapan dengan masa lalu adalah perlahan dan terhad. Namun, mulai dekad 1960 dengan generasi yang tidak terlibat langsung dalam konflik, proses semakan kritikal yang sistematik dimulakan. Pembukaan arsip, testimoni mangsa yang terselamat dan perbicaraan penjenayah perang menyumbang kepada penubuhan asas sejarah kukuh tentang peristiwa tempoh 1933 hingga 1945. Pembinaan memorial, museum dan tapak peringatan seperti Memorial Buchenwald atau Memorial Holocaust di Berlin telah menjadi sebahagian utama dasar memori ini. Inisiatif ini bertujuan menyediakan ruang ingatan, dokumentasi dan renungan untuk mangsa rejim Nazi, termasuk Yahudi, penentang politik, orang kurang upaya, homoseksual, minoriti etnik dan kumpulan lain yang dianiaya. Budaya ingatan di Jerman juga wujud dalam sistem pendidikan. Lawatan sekolah ke bekas kem tumpuan seperti Buchenwald atau Dachau adalah sebahagian daripada kurikulum. Pengalaman ini bertujuan memberi generasi baru hubungan langsung dengan sejarah berdasarkan bukti dan tapak ingatan. Sesetengah pihak mahu lawatan ini diwajibkan di seluruh negara. Dalam dunia digital, inisiatif kontemporari muncul untuk menyesuaikan kerja ingatan dengan platform baru. Projek seperti penyebaran di media sosial didorong oleh warga negara seperti Susan di Leipzig menunjukkan bagaimana alat moden boleh digunakan untuk menyampaikan kepentingan mengingati peristiwa sejarah asas. Tindakan ini bertujuan mencapai khalayak muda dan mengukuhkan pengetahuan sejarah dalam konteks peningkatan penggunaan digital. Namun, komitmen terhadap ingatan menghadapi cabaran baru. Peningkatan gerakan politik ekstrim kanan seperti Alternatif untuk Jerman, AfD, telah menimbulkan kebimbangan tentang kemungkinan relativisasi atau penafian jenayah Nazi. Pelbagai laporan menunjukkan bahawa sebahagian besar penduduk menyokong meletakkan titik noktah dalam perdebatan sejarah, terutama dalam kalangan penyokong aliran nasionalis. Vandalisme terhadap monumen peringatan, kemunculan simbol terlarang di ruang awam dan kritikan terbuka terhadap tapak ingatan mencerminkan ketegangan semasa dalam masyarakat Jerman. Menghadapi ini, pelbagai organisasi, pendidik dan mangsa Holocaust yang terselamat seperti Eva Umlauf menekankan keperluan mengekalkan dan mengukuhkan kesedaran sejarah. Kelangsungan testimoni saksi mata adalah elemen berharga, tetapi semakin berkurangan kerana peredaran masa. Oleh itu, dokumentasi menyeluruh dan penghantaran pengetahuan antara generasi dilihat sebagai keutamaan dalam pemeliharaan ingatan. Jerman telah membangunkan struktur undang-undang, budaya dan pendidikan untuk menghadapi masa lalunya. Namun, dinamik politik dan sosial kontemporari mewujudkan senario baru yang memerlukan usaha berterusan untuk memastikan sejarah tidak dilupakan atau dipandang ringan. Ingatan tentang jenayah rejim Nazi bukan hanya mempunyai makna peringatan, ia juga merupakan amaran sejarah tentang akibat intoleransi, ekstremisme dan keganasan sistematik oleh negara. Memelihara ingatan ini dianggap sebagai sebahagian penting komitmen demokratik semasa.